kongsikan watak Naina Catu. Naina Catu itu nampak dia saudagar. Saudagar. Saya serahkan pada penonton untuk cari siapa dia. Saya tak nak cakap di sini. Ya, saudagar. Kalau dalam teks Portugis, beliau ini diangkat, ya, yang banyak menolong Portugis, ya, yang banyak membantu tahanan Portugis yang ditahan di Melaka, yang memberikan, yang paling penting di sini adalah yang memberikan maklumat kepada Portugis tentang Melaka. Ya, dan pada masa yang sama nampak macam dia baik dengan beberapa orang pembesar. Kalau dalam teks itu kita dapat lihat, dia dalam proses, boleh saya katakan dalam kes Raja Mendelia yang menuduh Tun Mutahir melakukan rasuah dan sampaikan kepada Laksmana Koja Hassan dan sebagainya itu, yang kita nampak seperti mana saya kata tingkat awal tadi, Raja Mendelia dan Kitol, tetapi watak Naina Catu itu sebenarnya wujud dalam krisis tersebut. Dan juga begitu juga dengan Kitol. Ya, saya serahkan juga kepada penonton untuk cari siapakah si Kitol sebenarnya. Bagaimana si Kitol itu, sebab saya yakin ramai orang akan labelkan Kitol ini yang membuka pintu. Tetapi yang saya dapat lihat di sini bahawa bagaimana Kitol menggunakan situasi itu untuk menjatuhkan bendahara. Yang mana kita tahu pengetahuan Portugis, Bendahara Tun Mutahir, saya jangkakan kemungkinan besar adalah Bendahara Tun Mutahir. Selagi mana dia berada di situ, Portugis tidak akan dapat melawan Melaka.